Bertemu lagi dalam CRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Datuk Seri Anwar terkenal sebagai seorang yang pendukung rule of law dan transparansi. Tapi waktu kerajaan PH menjadi kerajaan, laporan polis selepas RCI skandal Forex BNM ditarik, dibuat keputusan no further action. Kerugian Forex zaman tu 1994 berjumlah 33 bilion. Kalau hari ini nilainya kerugiannya berapa? Tuan-tuan, 150 bilion. Tak ada 1 sen pun dapat balik. Dan tak ada seorang pun didakwa ataupun dipertanggungjawabkan. Tak ada langsung. Apa forensiknya? Ada buat forensik. Tak ada forensik. Tak ada langsung. Jadi saya nak tanya Datuk Seri Anwar, apa pendapat Datuk Seri Anwar sebenarnya sekarang ini dalam hal skandal Forex ini? Terima kasih. Pendirian saya jelas. Ya, kalau esok boleh bercakap dengan Perdana Menteri, bagi tahu Peguam Negara, buka siasatan terbuka, saya tak ada masalah. Ini beza saya dengan Saudara Datuk Seri Najib. Ya, saya tidak mau mana-mana kes yang melibatkan mana-mana ahli politik menggunakan jentera politik untuk menutup kes atau mendera orang. Saya tidak suka jentera politik, jentera kerajaan ini digunakan, diperalatkan untuk menekan musuh politik. Jadi oleh demikian, kalau dibangkitkan soal Forex, walaupun angka itu angka yang paling tidak musabah, tapi saya tidak ada masalah. Boleh buat kajian dan boleh siasatan. Ini yang cerita ni auta politik, inilah dia. Baik. Tetapi yang dibangkitkan juga, kalau betul mau ambil tindakan tentang rasuah yang disebutkan, oh rasuah ni satu masalah. Ini masalah terbesar negara. Puluhan bilion hilang. Mana boleh kita katakan ini masalah, salah satu pada masalahnya. Kalau tak selesaikan masalah pengurusan, masalah integriti, masalah rasuah, jahanam negara ini. Puluhan bilion hilang. Oleh yang demikian, saya cadangkan, jangan guna alasan. Ada yang kata, oh ada kes tutup, ada selective prosecution. Apa yang menghalang Peguam Negara sekarang membuka semula semua kes yang dianggapkan selective prosecution? Yang ini, seperti benar Datuk Seri dengar, saya cakap di Parlimen. Saya sebut di Parlimen, saya tidak mau digunakan alasan mantan Perdana Menteri atau mantan SPRM ataupun Peguam Negara, keputusan mereka itu menghalang kita. Tidak ada masalah sama sekali. Perdana Menteri sekarang UMNO buat mesyuarat majlis tinggi, agaklah. Ni 3 suku ahli majlis tinggi ada malam ni. Ambil arahan, tapi jangan lupa ramai yang terpalit, termasuk yang belah sana. Ya, dan ini bukan kecil-kecil, bukan calang-calang orang ini. Tapi kalau nak ambil secara yang profesional supaya negara ini dapat diyakini. Orang tak ada confidence apa-apa. Sebut tadi soal ringgit. Ringgit ini jatuh setelah laporan DOJ, Department of Justice keluar. Itu mula jatuh sampai sekarang. Belum recover daripada laporan DOJ dalam kes 1MDB lah. Saya tidak mahu panjangkan hal itu. Tetapi saya nak sebutkan di sini, jangan kita tutup kenyataan bahawa soal pelaburan, soal pertumbuhan, kita kalah dalam saingan dengan Indonesia dan Vietnam. Ini kenyataannya sekarang. Yang nak kata kita terbaik apa? Kalau kita bandingkan umpamanya tahun 90-an, itu soal lain. Ya, saya ada surplus 20 bilion US dollar. Semasa Datuk Seri Najib, itu tanggungan itu 90 bilion US dollars defisit. Masa tu.